Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita ada update terbaru BLS Bayi Choking 2025 daripada Angkor Malaysia yang dilancarkan pada Julai 2026. So, dalam panduan terbaru ni ada beberapa perubahan lah untuk bayi choking, bayi yang tercekik. Okay? Untuk bayi yang kita shock tercekik, kita kena pastikan ada dua kategori. Sama ada bayi itu dalam keadaan mild atau severe. Mild ni tanda-tandanya adalah masih boleh batuk, bayi masih boleh batuk, masih boleh bernafas, masih ada suara mulut, boleh menangis, tak ada kebiruan dan masih sedar. Bayi ni kadang dia baru nak tercekik, dia makan buah besar, baru nak tercekik, tapi dia dah batuk-batuk, ada nak buang benda asing tersebut. Maksudnya choking dia mild. Okay? Untuk mild, kita sangat galakkan bayi tersebut untuk batuk. Bila dia batuk, itu adalah cara yang baik untuk keluarkan benda asing di bahagian saluran pernafasan. So, selain minta bayi batuk, kita kena pantau bayi tu masih nafas normal ke, boleh nafas ke, atau ada masalah pernafasan dan sebagainya. Okey, yang tu untuk mild dan pengurusan dia. Okey, kalau kes ringan dan pengurusan dia. Kalau kes yang severe, tanda dan gejalanya adalah ineffective cough, batuk dia tak keluarkan bunyi, kemudian tak ada bunyi, tak ada suara, tak boleh nangis, tak boleh bernafas, dia kebiruan dan tahap kesedarannya semakin menurun. So tahap yang severe ni, rawatan dia adalah pertama sekali kena pastikan bayi tu sedar atau tidak sedar. Kalau sedar, dia punya management lain sikit. Kalau tak sedar, dia punya management pengurusan dia lain sikit. Okay? So kalau sedar, kita telefon 999, bukakan dalam mode loudspeaker. Okay? Kemudian kita bagi 5 back blow. Untuk Angkor, daripada bayi, kanak-kanak, dewasa, semuanya back blow. Okay? So, untuk bayi, back blow dia macam mana nak buat? Kita kena pegang rahang bawah bayi, letakkan bagi muka bayi tu menghadap bawah. Okay? Kemudian kedudukan dia, dada mesti tinggi, kepala dia mesti lebih rendah. Kedudukan kepala mesti lebih rendah. Ada setengah orang dia suka kaki letak di antara lengan dia, lengan penyelamat. Kemudian lengan penyelamat mesti ada dekat paha dia. Mesti ada sesuatu yang support dia lah. Paha penyelamat sendiri lebih baik. Okay? Kemudian kita bagi 5 sharp back blow. Macam mana nak buat 5 sharp back blow? So kita bagi 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Tak ada apa-apa yang berlaku, bayi masih tak menangis, kita teruskan dengan 5 chest thrust. Macam mana nak buat? Kena support bahagian occiput dia, bahagian belakang kepala dia. Pusing, hati-hati, letak dekat paha satu lagi. Bila dah selamat atas paha satu lagi, baru lepas tangan yang belah kanan, yang sebelah lagi lah. Kemudian, kalau dulu kita guna 2 jari tekan, sekarang tak guna 2 jari lah. Sekarang kita guna punggung tapak tangan. Kita guna heel of hand technique. Okay, macam mana nak buat? Okay, teknik dia macam ni. Letak punggung tapak tangan dekat dada mangsa, di antara dua putin lah, macam selalu. Kemudian kita bagi 5 tekanan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tak ada apa-apa lagi. Ulang, back blow pula. Okay, pegang rahang babi, pusing, lepas tu 5 back blow. 1, 2, 3, 4, 5. Pusing, 5 chest thrust. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk teknik baru ni, pastikan chest thrust tu tangan tak terangkat. Okay, teknik yang salah adalah tangan terangkat. 1, 2. Untuk bahagian depan, jangan angkat tangan. Bahagian depan, tangan ada dekat dada bayi. Kemudian kita tekan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kemudian
Ulang-ulang sehingga benda asing terkeluar ataupun sehingga bayi tidak bernafas. Okey, management untuk bayi yang tak bernafas pula adalah dengan meletakkan bayi dekat tempat yang rata dan kukuh lah. Okey. Okey, kemudian mulakan dengan 5 hembusan penyelamat. Okey, untuk bayi ni ada 5 hembusan penyelamat. Untuk bayi, CPR bayi kena mulakan dengan 5 hembusan penyelamat. Okey, untuk bayi tutup mulut kita, mulut penyelamat dengan keseluruhan hidung, mulut dia tutup semua. Kemudian tiup banyak mana? Tiup setakat yang ada dalam mulut sehingga visible chest rise. Boleh nampak dada bayi tu naik. Dan sudah cukup. Sebab bayi punya paru-paru kecil tak perlu udara yang sangat banyak. Okey, 5 rescue blow